Tahukah anda, dalam satu pertempuran, sekumpulan askar Melayu memilih untuk bertahan walaupun mereka tahu mereka mungkin tidak akan pulang. Tahun 1942, ketika Perang Dunia Kedua sedang memuncak, tentera Jepun semakin menghampiri. Di sebuah bukit di Singapura, sekumpulan askar Melayu bersedia mempertahankan kedudukan mereka. Diketuai oleh Lieutenant Adnan Saidi, seorang pemuda yang terkenal dengan keberanian luar biasa. Jumlah mereka sedikit, peluru semakin berkurang, tetapi musuh datang tanpa henti. Tentera Jepun cuba memperdaya. Mereka menyamar sebagai askar British untuk menembusi pertahanan. Namun, helah itu disedari dan pertempuran sengit pun bermula tanpa belas kasihan. Walaupun cedera parah, Lieutenant Adnan tetap berdiri, terus melawan hingga ke saat terakhir. Satu demi satu askar gugur, namun mereka tidak pernah berundur. Hari itu, mereka mungkin kalah dalam pertempuran, tetapi keberanian mereka kekal hidup dalam sejarah. Kalau anda suka fakta ringkas macam ni, boleh follow untuk lebih banyak ilmu.